Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ni hari Jumaat, tepat 17 bulan 7 2569. Bersama dengan tepat 1 Safar 1448 Hijrah. Lepas Jumaat kita main dengan berita Islam jalan. Kita pergi di Saudi nah. Saudi Bang Yemen. Bang Yamen lah, Bang Huti tu. Huti balas lek kena banyak tempat dalam Saudi. Hari ni tahan Saudi hak duk di selatan Saudi nah. Hak duk di selatan Saudi pakak tu baik kata tu si perang Yamen. Tu si perang Beti. Tahan Saudi ni pakak tahun tu habis tu si perang Yamen. Tu kerajaan nak perang tapi tahan di selatan ni dekat setara ni tu si perang. Tahun tu waktu baik habis, waktu baik berde, waktu baik senjata hak sontor waktu baik habis. Tok se. Hak ni jadi kabut. Kalau turut berita kata Pok tahan ni kabut, tak turut kerajaan. Tahun tu waktu baik tok se berde dengan Yamen. Hak ni satu berita dalam Saudi lah. Sebab apa tok se berde tu anu ayat tak leh tu lah. Sebab tok se turut syarat. Berde sama demo ni pun Islam juga kena. Tapi berita baik tu lah tahan tak dengar kerajaan dah. Belah balik selatan, tahan Saudi lah. Tok separe dengan Yamen lah. Tu. Kita tengok dalam Iran hari ni nah, saharat lagi bang retak satu tepak tu nah. Mati dah 7 orang Iran nah. Hari ni semua retak dalam Iran kena bang 5 te retak. Butuh lebih 5 te. Tu maknanya kereta nak lalu pun tak boleh pergi dah. 5 te retak lah kena bang hari ni hancur utuh dulu. Dalam Iran lah kena saharat bang. Tu dia. Kita pergi tengok luar sikit lah pada berita perang lah. Tapi duk sangkut dengan Pak Isra lagi lah. Isra dia boleh kapal dam-nam, kapal nyelai air tu. Tu. Boleh hak baru pula. Ne buah, ne ute kapal lah. Mek di mana? Mek di Jerman. Jerman jual Pak Isra lah ne ute ni kapal dam-nam tu. Harga banyak ribu juta lah, banyak ribu juta. Tu lah. Belum badan ni Kanada jual juga, Kok Isra juga. Ni Jerman pula jual pula. Tu. Nah, ni utai pula boleh lah kapal selat air tu nah. Kapal dam-nam tu. Bau ni kata Kwamba tu saya jual Kok Isra nah. Tapi duk jual alik-alik ni. Duk jual lagi nah. Tu ni duk jual Kok Isra lagi nah. Jerman dengan Kanada duk jual lagi. Habis tu berada lah. Kita pergi tengok dalam Rozah lah. Dalam Rozah nah. Dia umur sekolah dalam Rozah ni hancur lebur. 97% umur sekolah dalam Rozah ni kena bang habis. Umur sekolah 100 UT tinggal 3 T. Tinggal 3 UT sekolah nah hak tak kena bang lah. Kena juga tapi tak banyak mana. Hari ni lah ada seorang kaya nah, orang Sweden. Orang Sweden dia duit kata duit si yang tu banyak mana. Kata duit dolar nah 76 juta dolar. 76 juta dolar kok orang budak-budak Rozah untuk nak buat sekolah melalui UNICEF tu lah. Tu. Dia nak buat sekolah 400 tempat dalam Rozah untuk boleh budak mengaji 100,000 orang budak. Nak upah kru, ada nasi makan. Lepas tu ada tingwek lom CD, blok pai, selamat. Tu. Ni lah orang Sweden tu Arab dua nama ada
duk duk perai sama sendiri nah. Tak tolong Gaza. Ni orang Sweden, 76 juta dolar untuk nak buat sekolah dalam Gaza. Orang ni nama Roger nah, orang Sweden ni. Orang kaya nama hasil tu dalam Sweden. Nah. Habis dia kata. Buku duk mengenak umuh, duk punggah umuh dalam sebelah balik West Bay ni. Ada anak hari nah. Hak ni di Jenin. Di Jenin ni hamak tu baik, hamak orang di Jenin. Hamak dalam umuh. Lepas tu ijit masuk umuh. Lepas tu putus umuh di Jenin. Dua tempat di Jenin lah. Di Arabah, di Ansah. Ni kena putus umuh, kena hamak tu baik. Fok ni duk putus rumah, duk hamak orang Dubai ni, dia nak buat rumah baru untuk nak buat nikom. Lepas tu nak buat rumah baru untuk nak ambil foya mari duk. Marah saya rakyat dah kata, fok dia mari daripada Faransa nah, tak silap. 200 rial lebih. Mari nak duk ni, nak mari tok dalam West Bay ni. Dia panggil fok dia duk sekata dunia ni. Hidup di mana ni. Umur ni, umur yang putus, umur yang nak buat baru. Nak main hidup di mana ni. Orang Rozah, orang West Bay kena hamak tu baik. Tu lah. Ni ada berlaku dalam West Bay hari ni lah. Tiap-tiap hari. Apa lagi ni? Tengok apa berita ada lagi lah. Saya nak tengok setah. Tengok satu berita lagi. Hak ni ada dau tiam bulak nah. Dau tiam dia suluh turun bulak nah. Tepak iragi bang di mana ni? Tepak iragi bang kena tepak saharak duduk nah. Tengok di mana ni dia duduk tak bagi hak saharak untuk satu kodang nah. Tembok ni hancur habis dia pukul turun. Irai pukul ramai dah tiam turun. Hancur habis pangkina dia tu hancur. Tepak ni duduk dalam Kuwait dalam Kuwait. Barisak Kuwait tapi bagi hak duduk dalam bagi hak saharak sajalah. Dah hancur lah. Kalau duduk tengok berita ni Irai bang ni dia hancur macam ni. Tengah hari ni sekadar ni saja berita nak ada nak tambah berita boleh tambah lah. Berita ni saya baca turut berita tu baik dah. Kalau peminat nak kata Iran dengan Sahara duk main lakon gimarin, tu tak tahu. Tu ikut demo nak main lakon main gi, tapi saya nak baca berita, tak saya wikrak ke apa. Berita baik nan baik cerita saya baca nah. Nak wikrak dalam demo nak main gapo tu, tu tak nak wikrak tak leh, tak reti juga lah. Hari ini sekadar ni. Assalamualaikum.